Amri Cik Mat dilaporkan hilang pada 25/11/2016. Manakala Ko Keng Ju dilaporkan hilang 13 Februari 2017. Menyusul laporan kehilangan itu, pihak polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan berhubung mencolek dan melarikan seseorang dengan niat hendak mengurungnya secara sulit dan salah. Bagi kes Amri Cik Mat, pihak polis telah mengambil keterangan percakapan dari 80 orang saksi. Dan ada seorang suspek, Saiful Afzan bin Seni, kerana tidak memberi kerjasama untuk hadir dalam inkuari Sohakam, maka waran tangkap telah dikeluarkan. Suspek juga telah disenarai hitam. Bagi kes Raymond Koh, polis juga telah membuka siasatan di bawah Seksyen 365 Kanun Keseksaan. 39 keterangan saksi telah diambil dan seorang daripada suspek iaitu Lam Chang Nam telah dituduh di bawah Seksyen 385 dan dibaca bersekali Seksyen 511 dan telah dihukum denda RM7,000 dan 18 bulan penjara. Dan sehingga pertua, kedua-dua kes ini telah dibuat siasatan awam oleh Sohakam pada 3 April 2019 yang laporan akhir siasatan awam dikeluarkan oleh Sohakam. Sebulan lepas itu, 8 Mei 2019, Jemaah Menteri pada masa itu buat keputusan arahkan Kementerian Dalam Negeri tubuhkan pasukan petugas khas untuk siasat laporan pendengaran siasatan awam. Sohakam buat pendengaran awam, keluar laporan. Jemaah Menteri arah KDN buat satu lagi pasukan petugas khas untuk siasat laporan Sohakam berhubung kehilangan Amri dan juga Raymond Koh. Baik, laporan pasukan petugas khas kemudiannya selesai pada 13 Mac 2020. Isteri Amri telah memohon supaya dia dapat memiliki laporan khas PPK ini. Dia mohon pada 16 Ogos 2021. Dia minta supaya dia diberi kebenaran untuk memeriksa dan mendapat salinan laporan PPK. Ogos 2021. Baik. Mahkamah kemudiannya telah membenarkan permohonan isteri Amri ini untuk mendapatkan laporan PPK itu. Bila? 9 Mei 2023. Masa ini Kerajaan Madani sudah ditubuhkan. Saya kemudiannya mengemukakan kepada Jemaah Menteri yang kemudiannya bersetuju bahawa kerajaan tak perlu merayu keputusan mahkamah itu. Maksudnya isteri Amri diberi peluang untuk memiliki laporan. Fakta ini penting ya. Dia mohon 2021, kemudian mahkamah kata benarkan. Ya, kita boleh rayu kalau kita nak sembunyikan, kita tak. Dia nak laporan pasukan petugas khas melibatkan suami dia, dia ada hak. Jadi Jemaah Menteri buat keputusan pada 17 Januari supaya kerajaan jangan merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Dan isteri Amri kemudiannya telah menerima laporan dan kita sedar dia perlu memiliki laporan itu untuk tujuan dia melakukan proses undang-undang. Dan akhirnya pada 5 November baru-baru ini, Mahkamah telah membuat keputusan iaitu berasaskan kepada finding Mahkamah bahawa polis diraja Malaysia telah gagal menjalankan siasatan yang sewajarnya. Kalau dalam written judgment yang awal tu, dia sebut breach of constitution right under Article 5, 8
and 160 of the Federal Constitution. Ini berkaitan dengan deprive of personal liberty, equal protection dan sebagainya. Mahkamah kata polis gagal menjalankan siasatan sewajarnya, maka isteri Amri diberikan pampasan 3.3 juta meliputi ganti rugi terlaudan, kos dan sebagainya. Kemudian mahkamah mengarahkan polis siasat kes ini dan setiap 2 bulan lapor pada Peguam Negara. Bagi kes Raymond Koh, mahkamah pada 5 November juga buat keputusan basis yang sama, iaitu kerajaan gagal menjalankan siasatan yang sewajarnya atas kehilangan Raymond. Cuma mahkamah membayar kemudiannya RM37 mahkamah perintah kerajaan bayar. Okey, RM37 juta. Serentak dengan itu, polis diarah untuk mengemukakan Raymond Koh yang kalau polis gagal berbuat demikian, kerajaan hendaklah membayar RM10 sehari. RM10,000 sehari. RM10,000 sehari sehingga Raymond Koh dibawa. Dalam bahasa itu disebut until the disclose with certainty the whereabout of Koh Keng Joo. Maknanya kegagalan membawa Koh Keng Joo, kerajaan kena bayar sekarang ni RM10,000 sehari. Selagi ada bulan, bintang dan matahari. Sehingga kiamatlah. Sebab dia open-ended judgement itu. Baik. Apa tindakan kita? Kerana arahan mahkamah itu ialah meminta polis untuk menyiasat. Kerajaan ini menghormati prinsip kedaulatan undang-undang. Kerajaan ini komited untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Pihak polis segera menubuhkan pasukan penyiasat, walaupun siasatan sebelum ini tak pernah ditutup, tapi kali ini akan diketuai oleh seorang pegawai polis berpangkat ACP. Sekarang sudah pun bermula. Dan mereka akan teliti semua kertas siasatan awal, laporan sohakam, laporan pasukan petugas khas. Mereka akan mendapatkan keterangan-keterangan baru dan kita mengajak mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berhubung kes ini untuk tampil bagi membantu pihak polis menjalankan siasatan. Itu clear cut. Baik. Manakala pihak Peguam Negara sudah pun membuat kenyataan untuk mengemukakan rayuan. Ya, sebab kita nak kena tengok dalam perkara yang membabitkan misalnya yang mengemukakan rayuan bukanlah satu yang asing. Prinsip keadilan sejagat ni adalah pihak terlibat diberitahu pertuduhan, dibawa ke muka pengadilan, ada hakim bicara, diberi peluang untuk membawa peguam bela. Kalau satu keputusan telah dijatuhkan, dia masih ada hak untuk mengemukakan rayuan. Dalam kes ini, di mana kerajaan antara yang dinamakan sebagai defendant, maka penasihat undang-undang bagi kerajaan adalah Peguam Negara. Meneliti judgement atau penghakiman yang dibuat, maka Peguam Negara berpendapat ada asas untuk mengemukakan, termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan komitmen keuangan. Ini bukan bermaksud kerajaan memandang rendah soal nyawa. Bukan, soal hak dan kebebasan. Bahkan kerajaan nak dikatakan lebih mengutamakan beban kewangan. Tidak sama sekali. Ini atas prinsip menegakkan keadilan sejagat. Jadi, bila di sana, penasihat undang-undang kerajaan ini adalah Peguam Negara, berpendapat bahawa ada asas untuk membuat rayuan, maka itulah yang mereka lakukan.